Wow, alamak, tak apa. Tak ada apa tangkap, Pak. Okey, Has. Hari ni kerja apa yang kena buat, Has? Kena angkat batu, susun batu, ikat batu. Okey, sebenarnya bukan tu kerja kita. Sekarang ni kita ada dekat event MSF Round 2. Okey, so kita nak tour event ni. Okey, and then kita tengok apa yang ada kat event ni. Okey, tapi sebelum tu, disclaimer dulu guys. Kita orang ni tak tahu sangat pasal kereta. So kalau buta. Muka dua-dua muka bodoh je kan. Muka bangla kan. So sekarang ni kalau kita tersilap, disclaimer awal-awal, minta maaf. Dan tolong betulkan kita orang ni dekat kawasan komen komen jangan tak komen. Okay guys, jom check it out. Yang paling penting, subscribe dulu. Yang paling penting, Subscribe. mantap. Kalau tak subscribe, aku bom rumah kau. Okay. Oh, debek oh. Okay. Jom kita tengok. Oh, so ni garaj dia lah. Di Ibu Tri. Ibu Tri tu Oh, Ibu Tri tu. Lah. Ni Toyota kan. SCG. Toyota apa? Ni Mavic tengah setting. Kan? Alamak, mantap. Bunyi keserama. Ni, kalau tengah setting kat dalam tu, kita bernasib baik. Kita dapat event, kita dapat rekod dekat. Jadi kita panggil pit stop kan? Pit stop karya. Pit stop dekat pit stop tu kita boleh nampak lah apa tu behind the scene. Macam mana diorang set up kereta kan. Tapi aku cuba try masuk. Untuk korang semua aku try masuk. Tapi sebelum tu kita jalan-jalan dulu kan, ambil angin dulu kan. Sebab nak masuk bahaya juga. Sebab kita tengah jalan kat depan tu kan. Aku tak berani Has. Tapi aku tengah cek saga burung lah. Saga burung, okay, tak apa, kita jumpa. Kita jumpa, kita rekod. Oh, orang ni. Ini saga burung ni. Saga burung kau warna merah ke? Tukar colour. Okay. Betul, saga ni orang lupa baik. Dia lah. Oh, BMW ni masuk kes Oh, kompang ke? Oh, ni mahal ni nak buat ni. Kotak kepala. Okay, korang. Rola ada. Wah, EK9. Wah, ini best team tengok. Ni kalau tengok syahdu tau. Syahdu. FD pada. Tu ada ni. Oh, EGO. Alamak, mantap. Ni EG9 EG6. Kalau yang EG9 4 pintu. Ni semua geng-geng saga ni. Saga burung kan. Oh, ada warna mayat sikit. Warna mayat sikit kat depan tu. Oh, dia macam. Ni tempat diorang makan-makan. Ni tempat diorang tu lah rehat lah kan. Lalu berlumba, penat-penat kan. Tapi tu semua makanan disediakan lah. Tapi untuk media, makan sendiri. Beli sendiri. Okey lah. Dapat masuk cuma dah bersyukur dah. Dapat masuk pun kita orang rasa seronok dah. Ya. Bukan selalu dapat benda-benda macam ni. Betul. Tadi masuk tu show, kita sama je. Ya. Ni nampak lah sikit warna rainbow kat sini. Betul Has, aku setuju. Has, aku tengok kau dah macam bangla dah Has. Itulah, aku tak tahulah. Aku kan ada cover. Ada cover tapi jadi. Oh, ni Myvi dengan FD. Oh, lawa colour dia. Ni semua tu lah. Tu dan pelumba-pelumba tengah beraksi. Oh, tu ada lagi speaking EG6. Satria pun ada juga. So ni tak ada apa dah, parking. Sini ujung dia, nanti kita akan pergi ke depan pula. So aku dah discuss dengan Has, kita naik atas dulu. Kita naik atas dulu tengok pemandangan apa yang ada kat atas. Apa yang ada kat atas. Sebab aku dengan Has ni first time ni pergi Lita Sepang. Itulah tu, dulu Lita Kuala Selangor je. Itulah, aku langsung aku Lita Pintas je pergi. Dekat atas ni ada auto show sikit lah. Ya, ada auto show sikit. Jom. Tapi macam mana dia buat kereta ni atas? Sedangkan naik tangga. Ya tu. Adalah cara ni. Okey, ni view pada atas Oh alamak, view Lita Sepang Mat. Oh Has, terbaik lah Has. Mantap Has. So ni auto show yang Has cakap tu. So dari sini kita boleh nampak lagi clear lah pemandangan kat sini. Betul, lagi clear tengok. Cuma kita orang tadi tanya Marshall kata
kita boleh jalan sampai sebelum naik Kuning tu, selepas tak boleh. Logik lah, tapi aku takut kita kena langgar kereta je lah. Yelah, kereta semua nak keluar masuk kan, sibuk. Nak tukar tayar, tukar misal. Ya. Orang bukannya dah berlumba macam ni, bukannya reti slow. Nama pun berlumba. Tu, tengah lumba tu. Tu semua tengah lumba. Nampak tak? Mantap pun. Memang sini bunyi kan bising gila, bunyi kereta saja. Tapi ni aku tak pasti dia dekat southbound ke northbound. Half track kan, tapi aset dia dua, dia southbound dengan northbound. Dia lalu lagi depan ni. Lalu lagi. Payung sikit. Fly by. Pakak bunyi dia, pakak. Yang lagi ada teksi. Kita lagi teksi ya? Ada teksi. Teksi KLIA main teksi. Teksi KLIA. Siapa yang lambat pergi airport tu kan? Mantap. Ni diorang main half je jalan ni. Half je lah. Diorang tak main jalan yang belah luar. Ya. Okay, minta maaf gengs. So untuk shot ni aku ada masalah audio sikit. So kat sini aku buat voice over lah. Okay, untuk line up yang diorang ada Suzuki Swift yang warna kuning ni. Dekat sini aku rasa diorang dah turbo build kot diorang punya engine. So sebab Has ada point out dia punya blow off kalau aku silap tolong betulkan aku di section komen di bawah lepas tu dia ada Supra pula yang warna hitam. So setiap kereta ni dia ada dia punya detail dia, info dia. So kalau korang tahu lebih lanjut, korang boleh pause dengan tengok info tu lah. Okay, ni pula yang Supra hitam aku cakap tadi tu. Okay, so yang ni aku rasa dia punya engine memang twin turbo lah kan. And then tapi aku tak pasti engine dia masih pakai 2JZ ke ataupun dah tukar engine lain. Dalam ni tempat VIP. Tempat VIP lah kan. Ada aircon semua kan. Ya, kita turun. Turun. Ni view daripada depan pula. Ada kita dah view belakang. Ya. Ini Yaris tak? Yaris. Ya. Dia dah white body ke belum lah? Dah white body kan. Visa pun ada tu lah. Tak tahu lah, hijau ke apa tak tahu. Dia wateri. Ni TK6. Steam stick. Steamnya tu. Continue. Ni driver tengah standby. Okay. Beraya. Nampak ni masuk tu. Ni kita tahu Ini Toyota. Toyota. Enjin Toyota lah. Enjin apa aku tak tahu lah. Aku rasa enjin E86 E86 punya. E86 punya enjin. Tak silap lah. Tak bercam kan. Aku Toyota bodoh lah tak tahu. Tak keluar. Naik. Dia tidur. Lama. Bau wangi je. Brek. Kita ni lah, boleh tengok lah kalau orang kita macam mana. dah ada masuk angin, buang angin. Masuk angin, buang angin. Ni daripada Singapura. Rider daripada Singapura lah. Macam mana kau tahu? Tu dekat stiker. Daripada Singapura. Ada dekat stiker. Dah update. Ada dua video dah update.
Untuk kau kena sempat ni tu. Kau kena sempat ni. Kalau geng-geng Honda tengok menangis ni. Ya. Korang sayang kereta. Dekat sini tak sayang kereta. Tak sayang kita. Ini memang kuat. Kau tapi belakang tak boleh tak tadi. Lambat. Kau tak lambat. Jangan cepat. Dunia kau nak gerak dia. Kalau Honda Jazz 1.5 kan? Ni kategori 1.5 lah kira. Honda Jazz. Lepas tu Switch ni. Nama je. Semua GT86 ada. G apa dekat tu? FD Honda apa? Oh, starting line. Wah, dah mau nak start ni. Tengok tengah bersusun ni. Wah, EG. Woo! EG. Wah, cantik. Wah. Sini EG keluar. Wah, EG keluar. Ya, dah mau nak start ni. Mas mau saing jangan main-main tu. Evo 3. Ya, suka kan. Ni hitam. Oh, NASA. Tapi banyak GT86 lah. Okey, masih dah gerak dah. Okey, tengok belah sana pula. Nah, juga Honda EG. Biasa. Oi, GT86 lah. Korang jangan dikit. Korang tak boleh nak. Ya, Diorang tak boleh nak push sangat. Halo. Alah, weh tu kalau tak tu apa dah. Tak boleh bahaya. Kalau dah henyak juga takut overshoot ke apa Takut kan. jadi drip. Ya. Overshoot ke apa kan. Bahaya. Dah jom sini. Kita ke depan pula. Bunyi sting. Wah, bitek. Bitek. Wah. Alamak, orang tertinggal pula. Aduh, harapan betul lah. Oh, dia masuk balik. Dia orang gerak. Satria boleh gerak. Satria ada fight boleh fight Dia boleh fight dengan EGK yang main-main. Dia boleh fight dengan BRZ Oh, ni GR bos. Kau nak start. Mantap lah bos. Best lah, bunyi dia memang best lah. Sayang dengan member aku cameraman tak payah datang. Kalau tak, okey boleh dah shooting. Tu, diorang pakai kamera senapang tu. Wah. Tengok kamera dia, ganas kamera dia. Itu lens dia mau 8,000 tu harga dia. Tak apa kan, ada juga ini pada follow. Ibu. Alahai, mengampakan nak. Aku agak ni. Kenapa? Banyak aku takut. Bawa lagu. Wah, Satria.
Dah cakap betul lah. Diorang ni kepala gila tu. Diorang boleh lenjam macam tak ada apa. Sebelum orang datang sini, orang punya jantung kan, dah simpan rumah. Tak rumah. Jantung tak rumah. Tak hijau kau orang tak? Ikat buka. Satu ya tu. Boleh follow tu. Dia boleh follow GT86 tu. Alamak weh. Idio kan dah masuk pit stop lah. Ada. Dah ada pula. Ini keluar lagi. Jangan kalau lampu dia tu biasa kan? Tak tahu lah. Memandangkan cuaca lebat, diorang masuk balik dalam pit stop. Lawa ni G ni. Semat tu. Body kit lain macam. Lain macam tu body kit dia. Dia macam kereta draw depan. Kereta drag. Tapi dia main track. Ya, macam dia punya tu body kit Time Attack punya tu tau. Time Attack punya body kit. Tapi ni lah, ni betul-betul kaya lah ni. Ni kaya. Mercedes kan. Gila lah. Kalau aku dapat kereta ni, aku tak boleh lumba. Aku tak boleh lumba. Gila kau. Berapa perhabis modal ni? Kereta saja dah harga 100 lebih. Ya. Nak Body buat lagi. Body lagi. Kau nak repair lagi. Okey, ni guys. So, diorang start balik dah ni. Tadi hujan lebat. Ni diorang start balik. Belanja. Apa dia? Sepatah tu kata kau. Macam mana diorang jalan waktu hujan? Aku dari tadi aku fikir. Aku dah bertadi aku dengar. Yang tu apa hal tu? Apa hal tu? Yang tu apa hal tu? Menyabit. Menyabit. Syahadunya punya bitek. Laju kat belakang ni, GC ni. Laju. Lagi laju dari GC. Betul. DG biru tu laju juga tu. Laju DG biru tu, sebab laju. Dalam kamera payah nak capture dia. Laju sangat. Kalau putih tu dia senang sikit. DG orang ni menghampakan, kecewa. Ni masuk balik. Come on DG, come on. Mana laju ni? Laju.
harga dah. Alah, dah main benda ni, tak langgar tak sah. Dia ada gesel-gesel kan? Saya ada gesel-gesel. Laju Mak AG ni, bapak laju ni. Bukan main-main laju dia. Memang laju Mak AG ni, bapak Dia pun dah kalah kan? Nak melanggar dah? Biasa lah tu. Okey Has. So sekarang ni Has nak masuk ke dalam tempat VIP. Jom Has. Jom guide. Jom. Dalam tu ada tempat VIP. Kita orang tengah fikir macam mana kereta ni duduk atas ni. So Has daripada tadi duduk fikir kan, macam mana kereta tu duduk atas ni lah. Aku pun tak terfikir macam mana kereta ni duduk atas ni. Biar je lah. Dah atas ni lah. Tapi ni jenama minyak hitam Rans Plus. Ni dia minyak hitam. Pelbagai minyak ada ni lah. Apa rupa dalam ni. Oh, dia hall besar je. Dia hall besar je. Oh, ni kalau dah panas ni lepas ni nak cici aircon ada lah. Budak-budak tu. Ni dia punya board tu tak bisa. Driver ni punya point kan. Oh, dalam ni ada jual merchandise lah tu. Momentum Mercy. Steering. Oh, steering. Ini barang ori bawah. Murah je. Murah. 2,000 jugalah. 3 bulan gaji. Aku sebulan gaji. Habis. Akatara kan? Oh, lain Akatara saja. Ni kasut racing Apa kosong ke? Carbon fiber. Oh, carbon fiber pun. Carbon fiber. Alamak, ada kopi ya. Ni ada lagi merchandise ni. Topi ada. Exhaust 10 ada. Oh, exhaust. Okay, ni stainless steel ni. Titanium. Oh, lama. Berapa inci agak-agak tak tahu kan. Oh, lama. Barang SKS tu. Spoiler absorber, adjustable, piping. Racun ni habis lah dia aku. Oh, ni semua merchandise ni. Slipper pun ada SKS. Main-main. Accessories pun ada kat Giamo. Ini barang ori Japan lah. Original Jepun. Original Jepang. So bahasa Jepun tu. Memang harga pun padu je. Ada ke besar ni? Pedal shifter? Pedal? Tak boleh. Aku ni besar kot.
Baju semua. Ni semua harga. Nak cakap harga memang kaya-kaya lah. Tapi barang RM1,000. Bukan barang dah beli. Tak pakai simpan. Simpan tak pakai. Sama tengok race pula. Sekarang ni sesi Saga Cup punya qualification 1.3. Dia Saga ke? Bukan lah. Saga lah ni. Nampak tak beza? Tadi berdesok-desok pergi kan? Ni dia slow sikit. Bunyi ekor tak seganas tadi. Dia bukan apa, nak selamat main benda ni lah, main Saga. Laju ni laju. Nampak laju sikit lah. Slow. Senang nak capture. Okey, cantik dapat. Kalau Saga dia punya kereta dia slow sikit. Ni sekejap aku saya capture sekejap. Baby. Okey, masuk shot. Okey, dapat. Ya. Nak shoot pun senang. Tak ada kena-kena kejap. Tak ada. Dapat lagi. Lah yang event Sepang macam ni lah. Tengok nombor kereta kan. Live. Nampak simple je. Ya, nampak simple je. Tak nampak ada hyper kau. Tapi tua-tua berbisa Mat. Baru start gerak. Ada terbabas tu. Terbabas. Dah ke belakang lah. Overshoot tu. Oh, MyV Cup dengan Saga Cup pula nak start. Meriah. So now we have 1 3 for Saga.
Agak steady dia. Saga okey. Saga okey juga tengok tu corner. Badan besi lah. Betul. Aku tak Saga sulit sikit. Tu. Myvi betul out tu. Out. Aku tak percaya Myvi. Dia ambil side jauh sikit kan. Dengan body ringan, elok. Tak banyak kereta sebab tak putus-putus. Kita dah Jangan bertentu. dengar abang bunyi brake. Kereta ni nak terpapas tadi double signal siap tu. Kereta tak sihat tu. Saga steady Kona steady ke tu Saga ni. Tu. Tengok. Cantik. Baby. Dah bunuh lah. Kita pun dah slow lah tu. Tu kuning tu. Ujian driver. Waktu dalam pasar kan, hujan ni dia nak dapatkan momen tu. Momen yang tadi tu payah. Banyak ni. Meriah. Kalau kereta ni kasnian dia terbalik arah kita, aku rasa paling selamat tunduk betul betul tak? Dia mau sikit tunduk bawah macam ni aku paling selamat. Kalau anda kata lah kalau dia terbalik kan, jangan lari, tunduk bawah sini bawah ni tu guna divider. Kelisa point ya. Ni guna cantik. Kena potong. Makan tangkona. Dia tarik.
steady. Okay geng, so video kita setakat sini je. Terima kasih sebab sudi menonton. Okay, aku ada juga buat konten-konten lain untuk channel YouTube aku ni. Dan aku dah asingkan konten-konten aku ni mengikut playlist masing-masing. Check it out aku punya playlist tu. Okay geng, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Aku gak lu. Bye. Ciao.